Hai, Assalamualaikum. Siapa yang dekat sini bila nak buat sotong celup tepung je mesti trauma. Trauma sebab apa? Sebab waktu goreng tu meletup. Lepas tu dah lah meletup. Hasilnya liat pula tu. Memang trauma kan? Bila dah siap masak, tak sabar nak makan kan? Tengoklah ni, sotong celup tepung saya. Tersalut dengan elok. Lepas tu waktu goreng tak meletup langsung. Okey, nanti tengok tips tau. Macam mana nak buat gorengan yang tak meletup. Okey, jom. Saya nak cicah sos keropok lekor yang saya buat sendiri. Jemput ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup betul. Memang ngam betul sotong celup tepung ni guna tepung seberguna Bestari. Okey. Jemput makan lagi. Cicah dengan sos keropok lekor yang saya buat sendiri ni memang ngam sangat. Memang terbaik sos ni. Okey, nak makan dengan ikan celup tepung, dengan keropok lekor, okey, dengan sotong celup tepung memang sangat sesuai. Tekstur sotong ni lembut. Okey, kena pula dengan tepung yang garing ni, memang sangat-sangat sedap. Tak boleh berhenti makan Sahabat semua mesti cuba resepi yang sangat best ni. Okey, dan teknik memasak yang betul.